Oi, tengok lah. Ya. Sorry. Assalamualaikum. Okey, ni dekat AO Bangkok Cafe, Desa Jaya Kepung. Makan, Masya Allah. Banyak sedap lah. Dia punya sup daging ni, nak beritahu kat Momen ni. Hampa tengok ni, memang cerai gila. Memang cerai gila punya. Tengok macam, alamak, ayat sejuk ke apa ke. Tapi kalau hampa rasa, Masya Allah. Banyak sedap weh, banyak sedap ni. Betul tak bohong hampa je, sedap sungguh. Masam-masam apa, dia tak rasa macam sup kita tau. Sup kita banyak berempah apa semua, tapi yang ni tak. Yang ni dia rasa masam-masam apa semua cukup. Tom yum ni adalah killer produk ni, nak cerita kat hampa ni. Tom yum dia. Hampa tengok, tom yum. Oi, ni saya tunjuk. Ini baru tom yum. Main daripada Thailand. Memang padu lah. Aku tak beritahu apa, memang tak rugi kalau apa main sini. Memang padu tom yum dia. Dan ni satu lagi, steam limau, siakap steam limau. Semua dah rasa. Semua rasa berlainan, walaupun dia ada masam dia, ada masin dia apa semua, tapi semua berlainan. Orang-orang belah Thailand ni dia banyak suka makan masam-masam, masin-masin apa semua kan. Tapi yang ni sup apa semua ni, dia rasa berlain. Sama juga yang ni, kita ada siakap 3 rasa. Kalau tempat kita siakap 3 rasa, dia akan jadi apa tau? Dia akan penuh dengan sos-sos apa semua. Tapi dekat sini apa tengok, siakap 3 rasa dia sikit je sos, tapi ikan dia merekod. Ikan dia merekod naik ke atas. Pelik sikit lah. Tapi dia lebih kadang macam, dia lebih rasa macam ikan goreng je. Ikan goreng biasa apa semua kan. Tapi dia ada sos sikit lah. Dan ini kita ada kailai ikan masin biasa lah. Kailai ikan masin macam biasa. Macam mana makan. Tapi nak beritahu, yang dekat sini bukan ini je menu-menu dia. Dia ada banyak menu-menu yang sangat menarik. Dan juga tempat dia pun sangat best untuk hampa bawa family. Dan yang paling penting sekali kalau nak datang sini, kalau daripada pukul 6 sampai pukul 7 tu hampa boleh walk in. Tapi lepas pada tu hampa kena booking. Kalau tak booking, minta maaf. Hampa tengok lah ni pun dah tengah ramai. Semua booking. Dan hari Isnin saya difahamkan ia tutup. Hari lain buka macam biasa. Baik, saya nak makan dulu. Saya dah tak boleh tahan. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Selamat menyambut selera. Bye-bye.